Hey, kejap. Mob ni suruh aku ikut dia ke? Pertama kali ada mob macam ni dalam Minecraft. Oh ya, bagus. Mungkin dia fikir aku mob yang jinak. Alright, mari ikut sini Jenny. Wow, cave ni besar lah. Terima kasih Orkalelo. Okay, masa untuk mining. Alright, sekarang aku harus bunuh mob ni supaya dia tak kacau Jenny. Alright, satu lagi. Pup. Yes, dan satu lagi. Okay. Mungkin ada sesuatu kat sini. Wow, ada iron dah dalam ni. Nice. Sementara Jenny mining di situ, aku akan letakkan iron block di sini. Okay. Dan juga di sini. Alright, perfect. Mesti Jenny pelik. Macam mana boleh ada iron block di sini? Hahaha. Okay, dah tak ada apa-apa kat bawah tu. Sekarang aku nak mining kat atas. Macam mana boleh ada iron kat sini? Aku terlepas pandang ke? Tak apalah. Asalkan aku dapat iron. Let's go! Ada 2. Hey, what? Ada lagi kat sini? Tak mungkin kat sini pun aku terlepas pandang. Oh my gosh, plan berjaya. Jenny fikir dia terlepas pandang ada iron block di situ. Tak apa, ini mungkin rezeki aku. Masa untuk buat iron pickaxe. Okay, sementara Jenny menggunakan crafting table dia, aku akan letakkan banyak iron dekat sini. Tak mungkin akan ada banyak iron dekat sini di dalam Minecraft biasa. Aku yakin Jenny pasti akan terkejut kalau dia nampak iron block sebanyak ini. Alright, sekarang dah siap.